Alia, atau korang kenal beliau sebagai Mak Ali, merupakan seorang mak kepada Ali, isteri Dr. Ghazali dan kakak kepada ejen Bakar. Alia ni mula muncul dalam flashback Bakar di mana Alia ni cuba mempertahankan Bakar daripada beberapa orang dewasa yang dah tak ada kerja lain dalam hidup. Dalam babak ni Alia dilihat agak berani namun masih tak pandai nak berlawan. Sebab seperti yang kita tahu, Alia bakal menjadi seorang pemain Beyblade yang sangat handal. Alia juga merupakan seorang yang agak genius dalam teknologi kerana dia berjaya mencipta sebuah konsol game ular masa sebaya dengan Ali. Sebelum jadi ejen pun dah pandai buat, dah hebat doh. Dan seperti yang kita tahu, dia berkawan dengan Nikki. Yang sebenarnya banyak jugalah soalan saya tentang benda ni. Dia jumpa Nikki masa kecil dan terus berkawan dengan dia sampailah direkrut oleh Mata. Sebelum dia direkrut, dia dah kahwin dengan ayah Ali ke? Dan selama dia melepak dengan Nikki, dia tipu ayah Ali ke? Kejenis. Lepas tu dia tipu lagi lepas masa ejen. Tapi apa-apa mungkin Nikki dah tahu Ali ada kahwin. Tapi tak jemput. Sebab tu dia macam tak terkejut bila jumpa Ali. Entahlah. Tapi sebelum Alia direkrut, dia suka mencuri gadget untuk diberikan kepada orang pinggiran dengan Nikki. Okey, silap. Diorang pertahankan pinggiran daripada mengacau dan rampas apa saja yang diorang ada. Okey, pause sekejap. Bila fikir balik kan, bukan Alia ke penyebab Nikki jadi jahat? Mestilah kita semua tahu yang idola kita lah yang paling jahat. Tapi bukan Alia salah satu penyebab juga ke? Takkan lepas direkrut dia tak berhubung langsung dengan Nikki? Dah tak ada guna telefon ke? Saya tak pasti berapa lama Alia tak jumpa Nikki lepas direkrut. Atau mungkin Nikki sendiri tak nak jumpa Alia. Jadi mungkin Nikki yang salah lah kot dalam hal ni. Entahlah. Kemudian seperti yang kita tahu, Nikki lah punca Alia meninggal. Kerana Nikki dan rakan-rakannya telah menceroboh ke dalam fasiliti yang ada roket berpandu. Ya Allah. Othman, kalau kau gatal sangat nak invest untuk senjata, kau kenalah gatal juga invest untuk security. Teruk sangat ni sampai diorang boleh kawal roket tu. Alia dan Zain telah datang untuk menghentikan Nikki. Yang sejujurnya bagi saya dah terlambat. Sebab apa guna bertahan kalau musuh dah masuk. Alia berjaya mengalahkan Nikki. Namun dengan kuasa kebencian dan kedendaman, Nikki berjaya mengalahkan Alia semula dan menghidupkan roket berpandu ke arah idola kita di bangunan perdana yang mampu menyebabkan kematian ramai lagi orang yang tidak bersalah. Disebabkan kesuntukan masa dan pilihan, Alia terpaksa menggunakan override mode untuk menghentikan 3 roket yang telah dilancarkan oleh Nikki. Namun override telah mengambil nyawanya sebagai bayaran untuk melindungi Cyberraya. Jadi jujur saya cakap, Alia dia macam tak ada penyelesaian yang jelas untuk masalah Nikki dan pinggiran. Dia macam Zain jugalah. Masa Zain dapat tahu jin sabotage, dia tak ada bagi cadangan lain untuk lindungi Cyberraya. Dan ia agak pelik kerana pengakhiran movie 1, 3 peneraju tu ada bantu pinggiran kan? Kenapa Alia tak cakap dengan ayah Ali tentang masalah pinggiran? Adakah sebab idola kita ni suka mengongkong 3 peneraju tersebut? Ataupun Alia masih belum berjumpa dengan Dr. Ghazali? Macam saya cakap dalam video sebelum ni, latar belakang watak dalam cerita ni tak berapa jelas sangat. Tapi yang paling jelas memang layaklah Nikki jadi penjahat. Dia tak adalah macam jin sangat. Dia tak percayakan idola kita tu, lepas tu dia nak guna cara yang agak ekstrim untuk selamatkan Cyberraya, menyebabkan dia dibelot. Tapi Nikki kehilangan ibu bapa dia disebabkan oleh runtuhan dari rumahnya sendiri, dari pekerja pembinaan yang dibiayai oleh idola kita lah. Jadi saya boleh faham motif Nikki. Tapi saya rasa Alia macam Zain juga. Dia tak ada penyelesaian yang jelas. Takkanlah dia nak ajak Nikki pergi mencuri hari-hari kot. Korang pula apa pendapat korang tentang Alia? Boleh kongsikan dekat komen ya, kalau rajin lah. Jadi itu saja dari saya. Semoga kita semua sentiasa sihat belaka. Assalamualaikum. Zifat.